Kalau aku duduk di rumah lama di Johor sana, tak jumpa macam ni. Tak jumpa. Terkurung kiri kanan batu. Depan buka pintu pagar rumah orang. Kanan rumah jiran, sebelah rumah jiran. Kursi belakang, depan belakang sama je. Jadi hari ni kalau kat luar tengok nikmat. Sambil buka puasa, sambil pandang keadaan belakang bukit tu, memang seronok, tenang jiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Selamat menyambut Ramadan. Ini merupakan hari yang ke-19 kita berpuasa. Jadi inilah projek yang nak usahakan ni belum siap sepenuhnya. Jadi hari ni kita rehat, ada urusan-urusan lain. Jadi hari ni cadangan untuk kita buka puasa di luar bersama isteri tersayang. Kita tengah kemaskan di belakang tu. Inilah pondok kita, rehat-rehat di belakang rumah. Nak bawa barbecue ke kat sini. Ni dia di belakang rumah ni. Jadi kita tengah siap-siap untuk berbuka puasa. Mungkin tidak berapa minit lagi nak untuk berbuka puasa, sekitar dalam 10 minit macam tu. Jadi kita teruskan kerja-kerja untuk persiapan untuk berbuka puasa. Okey sahabat, hari ni kita buatlah share ringkas. Oleh kerana maklumlah kami ni berdua, kita buat je sebelah peha je ni. Kita buat ayam bakar dan nak dilawankan dengan kuih tiaw goreng, kuih tiaw goreng mamak. Ini ada panggil kuih tiaw goreng mamak. Ini aku masak sendiri, dari tangan sendiri. Dan kita ada sayur ringkas, kita ada buah-buah sikit, kita ada sikit jajan-jajan sikit untuk pemanis mulut. Untuk pemanis mulut kita buat air. Jadi inilah ringkas-ringkas je kami berdua suami isteri. Jadi makan ringkas-ringkas je lah buka puasa ya. Ni. Inilah tapak kami berehat. Dulunya yang sebelah ini kecil je. Yang ni kecil je dia punya kemahnya. Jadi kita dah beli baru, besar sikit. Bukan besar sikit, terlebih besar lah. Terbabas dia lebar dia sampai ke belakang. Jadi kita paksa buat sampai sini saja. Sebab kita nak tarik, nak cari kayu lagi, nak apa lagi sampai ke belakang sana. Jadi kemah ni ukuran dia kata silap 12 kali 10 rasa. Terlebih lagi ni sahabat. Terlebih lagi ni. Tak kuasa nak buat. Jadi kita tarik sampai sini. Jadi alhamdulillah lah di sini ya. Dekat sini malam kita diterangi oleh lampu solar sahabat. Ini lampu solar tu. Nampak tak lampu solar tu? Tu lampu solar tak besar mana tapi bolehlah bantu keterangan di sini Okey sahabat, jadi kita kejap lagi takut bergelap, kita pasangkan lampu. Belum raya lagi kita pasang lampu raya Ni dia. Tu dia. Ni yang kedua adalah lampu. Ni kita pasang lampu camping kita malam. Kita pasang dua, romantik sikit. Kita pasang kat sini. Pasang kat sini. Okay. Jadi ini lampu solar kita. Lampu solar kita belum celik lagi, kejap lagi celik. Yang ni pun kita ada lampu lagi di sini, lampu solar kita. Ini lampu solar kita juga. Belum nyala lagi. Ini pun lampu kita juga. Lampu tepi. Belum gelap lagi. Sekejap lagi dia nyala. Jadi kita standby. Kita standby untuk berbuka puasa sahabat. Dah siap bakar dah. Jadi kita duduk di meja untuk tunggukan untuk azan maghrib untuk kita buka puasa. Okey, jom kita tunggu masa untuk berbuka puasa. Ni je sahabat menu dia simple-simple aja. Menu tak banyak sebab kami berdua saja, suami isteri tu saja. Jadi inilah kuih tiaw goreng mamak.
Pasal ada tahu je mamak lah. Okey, sebab dah tiba waktu azan tu. Jadi kita dah boleh buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, sahabat jemput berbuka puasa. Makan buah dulu. Tahu rasa apa buat ni hari ni? Ni orang jantan buat. Mudah-mudahan sedap lah. Sedap kan? Dia lari dia masuk dalam kebun. Okay. Kita makan buah tak minum air kan? Ya. Sampai terlupa minum air. Makan buah, tapi kan air banyak. Takut nak kena batu. Apa 19 hari lah. Lagi 11 hari lagi dah. Lagi 11 hari kita nak beraya. Masak ayam. Panggang daun kan. Tengok orang dah. Wah, sedap lah. Oh, lembut. Ada tak masak ni? Boleh tak masak? Ya, empuk. Sana. Dia bagi atas luar empuk. Sedap kuih tiaw hari ni Sedap Sedap. Ya, sedap. Lawan dengan ayam bakar ni. Menjadi-jadi lah. Sedap ya ayam. Poha, pasal dia poha. Dia jangan basah-basah. Lupa dia kan nampak macam sedap kan. Okey sahabat, alhamdulillah dah habis makan. Ringkas-ringkas je makan hari ni, alhamdulillah kenyang. Jadi ini merupakan hari yang ke-19 kita umat Islam berpuasa. Jadi aku di kawasan ni, di pondok ni dah hari pertama buka di rumah. Hari yang kedua alhamdulillah sampai ke sekarang ni, sampai hari ke-19, hari kedua sampai ke hari ke-19 ni buka puasa dekat luar. Dekat sini lah nampak sebab boleh tengok view dekat sana. Cantik kan? Pemandangan cantik. Jadi kadang-kadang adik-beradik pun datang sini buka puasa, nak join buka puasa, dengan keadaan kita pasal lampu, ya. Klasik sikit lah. Tu dengan lampu, kalau gelap lagi lawa ni. Nampak? Sebelah belakang ni hutan, hutan kebun, Jadi memang tenang kat sini, So, hari ni kita terlupa nak hidupkan unggun api. Cik Nan, kita terlupa nak buat unggun api, terlupa nak hidupkan. Sibuk tadi. Nah, kita selalu biasanya kita buat unggun api kat sini, Kayu api pun tak ada. Kayu api pun tak pergi cari,
Hari ni agak semua sibuk. Ada urusan dari pagi sampai ke petang. Ada macam-macam kerja. Jadi tak sempat nak hidupkan api. Biasanya kita buat unggun api kat sini. Kita sapu-sapu sikit. Ni merupakan kali pertama ataupun tahun pertama aku beraya. Mana kita pindah kat sini, pindah di Terengganu ni merupakan kali pertama kita beraya. Yang beraya tahun lepas adalah kita masih lagi duduk di Johor dan kita rumah separuh siap. Jadi kita duduk juga di rumah yang separuh siap tu, beraya juga. Tapi yang kata full kita beraya dan berpuasa di kampung adalah baru setahun ni. Ini merupakan kali pertama kita berpuasa dan beraya di kampung. Di kampungnya, di rumah sendirilah, di kampung. Jadi inilah keadaannya, sahabat. Sana memang agak tenang. Kalau aku duduk di rumah lama di Johor sana, tak jumpa macam ni. Tak jumpa. Terkurung kiri kanan batu. Depan buka pintu pagar rumah orang. Kanan rumah jiran, sebelah rumah jiran. Pusing belakang, depan belakang sama je. Jadi hari ni kalau kat luar tengok nikmat. Sambil buka puasa, sambil pandang keadaan belakang bukit tu, memang seronok, tenang jiwa. Tenang jiwa raga. Okey sahabat, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Ucapan selamat berpuasa dan selamat bakal menyambut hari raya yang mungkin dalam 11 atau 10 hari lagi. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini. Dan jumpa lagi. Salam Ramadan. Assalamualaikum. Bye bye.